Hujan-hujan nak boleh tengok. Sekarang ni tengah reda hujan. Tadi lebat. Saya tengah takung air hujan sebab kita nak buat penukaran air untuk ternakan ikan kaloi. Ni ternakan ikan kaloi saya. Anda boleh tengok. Ni pula adalah garam biru. Sambil saya tukar air, saya masukkan sikit garam biru. Ni tak wajib pun. Saja je masukkan sekali. Alang-alang kan. Orang kata mencegah lebih baik daripada merawat. Ni keadaan air dia. Ni bukan air daun ketapang Ni air sisa sebab lama tak tukar bekas ni. Dia air dia tak terlalu kotor sebab apa? Kita ada penapis kat atas. Ni untuk kali kedua. Jadi yang pertama, ni kedua. Ni anda boleh tengok air dia. Tidaklah terlalu kotor. Tapi saya tak suka air lama-lama ni. Kena tukar air baru jugalah. Untuk bersih. Baik, kuantiti garam biru. Kalau saya ni kuantiti. Untuk 4 bekas air tu, saya letak ni je. Ni saja. Bukannya setiap satu bekas satu ni, tak. 4 bekas air tu banyak ni je. Orang kata macam saja letak macam tu. Lepas tu isilah sampai penuh. Isi air ni masuk sana sampai penuh. Tu letak. Masukkan dekat bekas ikan kaloi. Macam tu je. Bukannya satu bekas ni satu. Satu tu untuk 4 bekas ni. Letak sikit je. Maknanya sikit saja. Tak payah letak banyak-banyak. Ni yang pertama yang letak garam biru tadi. Nanti kita tuang je masuk dalam tu. Masukkan je terus. Berat ni. Tuang saja. Begitulah, kena buat lagi 3 kali. Agak apa kata, manual, guna tenaga sikit. Bekas yang sana dah selesai. Sekarang ni kita buat bekas ni pula. Dah boleh tengok, kita tengah keluarkan air. Warna dia pun sama juga, lebih kurang je air lama. Tapi air hujan kita tak banyak dah. Jadi dapat 2 bekas hari ni. Mana bekas ni saya akan letak 2-3 gayung je lah untuk air bersih. Tambah macam tu je. Kita nak tutup video ni, anda tengok ikan. Ikan tak aktif sekarang ni. Tak berapa nak aktif sebab sejuk. Okey.